Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang lagi channel saya, Jualan Channel kita. Lama kita tak bersua. Okey, tengok tadi sedikit serutan lah. Okey, sebuah SUV mungkin S17 kot. Tak pasti lah, tapi tengok bentuk badan dia tu besar. Okey, Allahu Akbar. Terlanggar lori tayar guys. Okey, terlanggar lori tayar dekat lorong 3. Okey, lorong 3 ataupun lorong 2 lah, lorong yang paling laju lah. Okey, terkejut juga yang merakam video dari belakang ni, kredit kepada Khairul Abdullah. Okey, so Allah Akbar, kawasan tu gelap. Okey, memang kawasan gelap. Dan kejadian tayar lori berada di tengah-tengah jalan, masih berlaku lagi lah. Okey, sepatutnya ialah pihak Plus ataupun driver lori yang berkenaan lah mengambil inisiatif lah, bukannya just membiarkan lah. Okay, sebab apa? Membahayakan orang. Nasib baik kereta tu tak ada apa-apa. Kalau kereta tu dah terbelanggar ataupun dah terbalik apa semua, menyebabkan orang lain pun terkesan jugalah. So jom saksikan video pernah bersama-sama saya, dikongsikan oleh netizen dekat TikTok dan kredit kepada Khairul Abdullah. Okay, let's go. Zas. Okay, so korang tengok tadi video yang berdurasi dalam 2 minit juga. Okay, 2 minit juga. Tiba-tiba sebuah kereta SUV lah. Okay, besar juga tu. Okay, terpelanting juga. Okay, terpelanting juga akibat terlanggar sebiji tayar lori yang berada di lorong paling kanan lah. Okay, mungkin dia tak perasan ataupun mungkin orang yang depan tu dah jauh sangat, dia tak bagi lampu kecemasan dan kawasan tu gelap. Okay, dia dengan kata kawasan tu dekat dengan Sebuluh. Okay, Lebuh Raya Plus. Okay, memang Allah Akbar, saya tak boleh nak bayang lah kalau lori ke ataupun bas ke langgar, ataupun bas yang elak tayar tu ataupun terlanggar kan, masuk ke lorong kanan, lorong yang bertentangan, jadi lagi lah terjadi yang macam sebelum ni. Okay, yang mengorbankan sampai 7 nyawa lah. Okay, memang tu lah. So memang satu lagi kawasan tu kawasan gelap. So mohon pihak Plus mempergiatkan lagi rondaan ataupun inisiatif ataupun mana lori tu lah, mana lori yang mengalami kerosakan tu, yang dia rasa tayar dia tercabut ke apa ke. Mohon beritahu pihak Plus untuk pihak Plus mengambil tindakan sewajarnya, bukannya just membiarkan lah. Okay, membiarkan. Dan kita tengok kawasan tu memang kawasan gelap. So memang Allahu Akbar. Okay, so kejadian ni baru-baru ni berlaku lah pada 10 bulan Mac baru ni. So semoga perjalanan semua pengguna jalan raya Lebuh Raya khasnya yang membayar tol, okay, sepatutnya tidak berlaku lah benda macam ni kan. So kepada pihak abang yang mandu ataupun siapa yang mandu SUV tu, boleh buat polis dan mengambil tindakan tegas, tindakan undang-undang ke pihak Plus atas kecuaian mereka
Okey, dan pihak PLAS boleh meneliti balik CCTV, kena pasti punca lori yang tak bertanggungjawab tu. Okey, so setakat itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.